Superman. Hello guys, today is the second day we are at Johor. So today is start je, bermula je assessment kita hari ini. So tu dia orang. Ni hotel kita orang. So kita orang kena berjalan lebih kurang 7 minit untuk sampai ke hotel kita orang. Okay? Sekejap. Hai. Kau nak tengok tak? Banyak gila anjing. Nampak tak? Ini. Nak berak lah. Janganlah berak. Comelnya anjing tu. Itulah. This is our event venue at Sport Hub Austin Heights. Kat sini kawasan ni memang semua Cina. I think Cina, Singapore mostly. Semua kedai-kedai Cina yang jual babi, arak. Ya. Kita orang nak cari kedai Melayu semalam 15 to 20 minutes from here. So, kita nak datang, nak set up tempat dulu, okay? Kita ada 18 court kat sini. Terus. Daripada BN kita ikut peraturan dengan saya atau BN kita Johor BN. Kepada sikit kepada rekan-rekan kepada penonton, sebab apa kita bersama sebab anjing pada all players, that's why kita ucapkan terima kasih, penghargaan terima kasih kepada penonton dengan sentiasa support player. Protect Okay, hi everyone. My name is Sean from M-Class. So we review the custom categories. Yeah, because it's such and Jom. Hello guys. Kita orang baru balik. Datang hari ni hari second day and first day of the assessment day. So hari ni kita orang gerak pada bilik 6.50 pergi breakfast. Apa Syazah? Nak masuk. Aku sukalah handphone mahal ni nampak kurus. Handphone mahal ni nampak kurus. Aku tengah ni buat video, buat kat IG tapi nanti compile jadi YouTube. Tadi kan Sabar, nak cerita perjalanan hari ni ni. Tadi kan mak aku call. Lepas tu dia tanya, dah jumpa ke belum? Aku tanya jumpa apa? Jodoh dia kata. Ada dah, ramai gila abang yang YouTube. Tapi ni tu lah budak. Aku perlukan seti untuk cari jodoh aku kat sini. Nanti dia bagi Tommy. Nanti dia bagi Tommy. Tapi Tommy tu saya punya. Ayo. Okay, lepas tu perjalanan hari 6.50 kita orang dah keluar nak pergi makan breakfast kat breakfast hotel dulu. And then sampai court 7.25 macam tu. 7.30 dah dekat court. And then game back to back. Hari ni ada 294 game. Semalam 304. Tapi hari ni crowd pack gila sebab pukul 11 ada Prasmia and Dread dekat sejam lebih.
And then rehat tengah hari tak ada langsung. And kita orang pula kena ganti siapa yang pergi solat. Aku turun naik. Kau yang ada 18 kot 30 Empire pun tak cukup lagi. Oh, barai-barai. Itulah ceritanya. Sekarang naik 7E. So, yo. Lepas tu tadi aku nak pergi makan tengah hari. Waktu pukul 2.30 dah. Tiba dia cakap, oh no you cannot. Nak naik dah sebab ramai turun ni. Lepas tu pukul 6 suku dia tu, you tak makan lagi kan? Dia suruh aku makan. Lepas tu game dah habis. Ini aku baru makan tengah hari pukul 6 suku. 6 suku aku baru makan. Tu pun nasi tengah hari dah tak ada. Makan kuih-kuih. Sebab ada roti jali juga. Hawa masalahnya. Kalau aku keluar makan sekali lah Sekarang kita orang nak pergi 7E dulu. Ni hotel kita orang. Ini memang dah auto manis. Second ball for Wong Roy yang tertutup ini yang dia is crossing on court 11 dan number 14 32 in 2 dan Indonesia Pergaman Televisi Kakak jumpa. Today is maybe our last day. Last day on Yeah. last day here. Yeah. Ghazali nak calonkan. Hai guys, Tapi kita orang dah saya balik. tak nak. Bukanlah tak nak. Cuma macam bila check out benda tu kena ada bilik atas. Orang masih tersampai satu arah. Dia satu arah satu kan. Bertambah. Okey, saya berharap kita dapat berjumpa semula di lain masa. Okey? Alright. Thank you very much. Esok saya perlu balik sebab ada mesyuarat. Jadi saya ucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada anda semua. Okey? Dan bagi mereka yang perjalanan jauh tu, mungkin kami yang paling jauh kan. Sini ada yang jauh-jauh dah. Ada jugalah sikit-sikit lah. Okey, safe journey. Dan untuk